Bila lepas dia masuk tu, dia ambil coklat dia belum poket. Sebab dia tahu saya tolak. Lepas tu, lepas habis kejadian tu pun semua, saya memang tak attend dekat depan. Saya bagi tim saja. Saya je yang attend kat depan. Sebab saya tak tengok muka dia. Tu je lah cerita dia. Dan lepas habis kejadian tu, spa adalah dalam beberapa hari tu, setiap seminggu, bertemu seminggu, mesti akan ada sesuatu benda. Tim pergi spa, tengok-tengok ada bantai peluk atas sebab katil, melintang. Alas kaki daripada tempat duduk kat tengah. Tu. Lepas tu, satu minggu selepas kejadian dia lah. Lepas tu seminggu lagi pula. Maknanya ketara lah kalau ketara, Lepas 1 minggu tu pula, jadi lagi. Setiap minggu. Setiap minggu. Macam minggu ni bertemu dengan minggu depan. Tu je 2 minggu. Lepas tu diorang pun minta lah tim semua tengok CCTV pun semua. Tengok CCTV, tak ada siapa-siapa pun. Nak kata orang macam masuk pun tak ada. Nak kata dia angkut dalam CCTV tu pun tak ada. Ya, tak nampak lah pergerakan. Tak nampak lah kan. Tu je lah. Lepas tu dalam masa yang sama juga, saya pun jadi tak sihat lah. Maybe tak pastikan barang dia ke. Nama pun benda datang secara tiba-tiba. Betul. Kan. Mestilah dengan keadaan kita yang normal ni akan jadi terganggu lah. Sangat terganggu. Kalau ikut orang dulu-dulu, kau ni kena tegur ni, macam itulah kan. Ibarat dia. Tapi itulah risiko. Semenjak kejadian ni, apa yang Daisy fikirkan ataupun apa yang Daisy nak tekankan dalam diri Daisy tu sebagai terapis tu. Sebagai terapis ni lah kita orang amalan bukan, kita kena kuat lah daripada segi mental tu dengan fizikal tu kan. Bagi pendapat saya, nak jadi terapis ni, first macam mana makcik cakap tadi tu lah, kita kena kuat. Sebab bila bermain dengan customer ni, kita banyak emosi yang kita kena hadap. Betul. Bukan setakat emosi dalam kesakitan dia je. Emosi daripada diri dia sendiri, yang dari mana dia datang. Jadi bila yang setengah-setengah yang tak bawa apa-apa tu okey lah. Tapi yang jenis bawa, yang nak melepas benda yang tak sepatutnya tu, agak kita kena susah lah kan. Strong lah sebenarnya. Tapi kalau fikir balik, dia kalau kita buat tak tahu, is better. Tapi bila kita tak buat tak tahu sangat pun tak boleh juga. Betul. Ni kita tahu benda tu ada. Kita takut lagi nanti jadi lagi teruk. Contoh dekat tim tambah-tambah tim yang lemah semangat kan. Takut kan. Jadi susah lah benda tu. Dan automatically kalau kita ada sekeliling kita yang takut, kita pun jadi takut lah. Jadi takut lah. Betul. Jadi macam kita dah macam tak percaya dekat diri kita juga. Macam kita ikut takut lah. Sikit takut. Aduh, saya tak suka lah perasaan tu. Betul. Saya tak suka. Saya dah pernah mengalami tu. Alamak lah, pergi sini pun takut. Sama kalau customer nampak lagi kita takut. Perkataan takut tu melebihi daripada segala-galanya tau. Jadi macam mana aku ni nak buat kerja kan. Dia cuma ganggu lah. Lepas daripada 2-3 hari tu, saya rasa macam emosi saya terganggu sikit lah. Sebab saya rasa macam mayat ni masih ada lagi ke dalam spa? Dia masih nak tengok aku je ke? Tapi lepas urut tu, dia keluar macam biasa je lah. Dia keluar balik macam biasa je. Dia cakap lah. Dia cakap apa semua. Terus balik. Tak pastilah. Tapi tengok muka dia tu macam makcik yang duk mengurut. Makcik-makcik bidan ke, tak pastilah. Sebab dia, macam dia kata dia selalu buat minyak semua sendiri lah apa semua. Okay, faham. Itu saja. Itulah risiko-risiko kita ni sebagai terapis ni. Sangat risiko. Kadang-kadang orang ingat macam alah, kerja terapis cukup. Betul. Tapi itulah hakikat dia sebenarnya. Orang tak faham kan. Sebab seolah-olah macam kita nak kena ambil penyakit customer tu. Kalau bila kita urut tu, kita kena bagi soul dia apa semua kat dia kan. Jadi kita punya dah habis kat dia, kita ambil dia punya balik. Macam itulah.